Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Fiqh Sunnah Imam Syafi'i. Okey, kitab sebenarnya kitab Tadhhib At-Tadhhib fi Adillati Matan Rajah wa Taqrib oleh Syekh Mustafa di Al-Bugha tahqiq pada kitab Matan Rajah wa Taqrib Qadi Abu Syuja' ni. Nama penuh Qadi Abu Syuja' ni Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Jadi kitab dia tu ringkasnya orang ngapa zaman dulu telah ditahqiq di syarah ringkas lah oleh Syekh Mustafa di Al-Bugha lah. Okay, sekarang ni kita masuk bab ke-15, hukum pengadilan dan persaksian. Hukum pengadilan dan persaksian. Pengadilan dalam Islam, dalam bahasa Arab disebut qada'. Qada' tu pengadilan. Memiliki beberapa makna, di antaranya perintah. Jadi qadi ni tu hakim lah. Jadi dulu ya qadi tak kira mahkamah syariat ke mahkamah sibir sekali je. Lalu ni jadi lain. Qadi ni mahkamah syariat saja. Sebenarnya sama lah. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya ihsana. Surah Isra ayat 23. Sedangkan menurut istilah syariat, pengadilan berarti memutuskan perkara dua orang yang bertikai atau lebih orang bertikai dengan hukum Allah SWT. Lalu disyariatkannya ada firman Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Artinya dia menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Nombor satu sekali bukan jenis hukum yang hudud tu. Nombor satu sekali ialah adil dulu lah. Kalau kita buat hukum hudud, kita buat tidak adil, tak sapa. Ikut perintah Allah lah. Hukum Allah ni adil dulu, nombor satu barulah. Barulah tu buat wuduk. Oleh sebab itu curi itu dalam keadaan dalam keadaan peperangan ke apa ataupun masalah tu, Umar sendiri tak buat hukum kat tangan sebab tak adil lah, orang susah kan. Jadi masalah utamanya adil dulu, barulah hukum, barulah boleh terap hukum hudud, hukum apa dah. Seterusnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang turunkan oleh Allah SWT dah. Masalah ni anihkum bainahum bima anzalallah. Wa anihkum bainahum bil adl. Ya gitulah. Nah, berhukumlah kamu di antara dengan adil lah. Ia bubuh sama padahal lain. Tak apalah kita bicara mula. Tapi ada satu ayat soal ni ayat 8 tu. Maksudnya dia menyuruh kamu apabila menetap hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Tu surah An-Nisa ayat 8. Ayat yang surah Al-Maidah ayat 49 pula, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Ditambahkan hadis Rasulullah, di antaranya hadis riwayat Abu Daud 3582 dan lain-lain dari Ali radhiyallahu. Ia bercerita Rasulullah SAW mengutusku ke daerah Yaman untuk menjadi seorang hakim. Jadi Rasulullah suruh Ali lah ke Yaman untuk jadi hakim. Mendengar itu aku menjawab. Ali jawab lah, ya Rasulullah, apakah engkau benar-benar ingin mengutusku sedangkan aku masih muda? Dan dari Hakim jilid 4 maksud 3 disebutkan, apakah engkau benar-benar hendak memutuskan pada kaum yang sudah berumur sementara aku masih muda dan belum mengerti tentang hukum? Begitu menjawab, Allah akan memberi petunjuk dalam hatimu dan mengukuhkan ucapanmu. Ali berkata, setelah itu aku lantas bertugas sebagai hakim. Kata gitulah. Sedangkan persaksian yang dalam bahasa Arab disebut syahadah. Artinya melihat sesuatu dengan mata sendiri. Syahadah ni saksi, tengok dengan mata sendiri lah. Atau memberitahu tentang apa yang dilihatnya atau diketahuinya dengan ucapan tertentu. Jadi saksi lah.
Sementara menurut istilah syariat adalah memberitahu sesuatu untuk menegakkan hak seseorang terhadap orang lain dengan ungkapan tertentu dia. Jadi dia rasa demokrasi ni ya syahadah ya, persaksian dah. Dia percaya ni lebih baik daripada orang ni, dia pasal orang ni gitu je. Dia tidak ada setengah kata ni menetapkan hukum selain Allah, tidak, tu sekadar persaksian orang ni lebih baik gitu dah. Lepas tu bertanggungjawab hamne kan, tanggungjawab dia pula lah. Nak tegak hukum Islam, kecuali kita yakin ni orang tu dah memang tak mahu Islam lain ada. Okey, dasar disyariatkannya persaksian ni adalah firman Allah Taala, antaranya kunu qawamina lillahi syuhada bil qist. Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah. Surah Al-Maidah ayat 8. Jadi saksi-saksi ni terpaksa kerana matlamat dia untuk menegakkan keadilan dah. Nyanyi kepada orang yang dinafikan hak keadilan dia, jadi kita kena jadi saksi. Bukan terpaksa si kesian pada orang yang kena bunuh kau dan ataupun seumpamanya lah. Kecuali zina ni payah sikit sampai 4 orang saksi. Zina liwat ni supaya dia tidaklah terganggu sangat hak dia, kecuali dia buat depan-depan orang ramai tu siapa nak 4 orang saksi. Tapi kalau benda lain tu nanya kepada orang kena curi dah, kena bunuh, jadi dia saksi 2 orang cukup dah. Jadi kesian pada orangnya dianiaya. Okey, atau ayat surah Al-Maidah ayat 8. Seterusnya wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Surah Al-Baqarah ayat 23. Kita tahu kebenaran, kita rasa ni lebih baik, kita bersaksi dah. Janganlah kita biar orang bersalah, biarkan orang bersalah kena bunuh dah, budak tahfiz dibunuh nak. Tiba-tiba kita biarkan kerana jaga nama sekolah lah, jaga macam-macam lah, sehingga kan tidak anehnya yang kena bunuh. Gitulah. Ditambahkan berapa hadis, tadi surah Al-Baqarah ayat 23. Ditambahkan berapa hadis yang akan disebutkan pada perbahasan selanjutnya tentang hukum persaksian. Ada lagi lah, hadis banyak lagi dah. Okey, pertama kriteria sebagai seorang hakim. Kriteria dia setara mana dah boleh jadi hakim. Seseorang tidak boleh dilantik sebagai hakim kecuali jika memenuhi 15 kriteria. Ada 15. Pertama, beragama Islam. Tidak sah jika jawatan hakim diduduki oleh orang kafir dalam wilayah negara Islam. Pertama, kena orang Islam. Begitu hakim, ketua tu pun gitu juga. Ketua, walaupun kita kata negara Malaysia ni yang ada dah istilah undang-undang yang fix dah, tapi kita ketua hakim negara, ketua peguam negara kau tak, dia lah orang yang Islam lah. Tambah-tambahlah hakim pun biar orang Islam lah, sepatutnya lah. Kerana Allah Ta'ala firman, walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang beriman. Surah An-Nisa sebab 1. Jangan bui kuasa mutlak lah, kecuali ada ketua, ada yang kontrol alih atas tu Islam, tak apa lah. Tidak ada jalan yang lebih mudah bagi orang kafir untuk memusnahkan orang Islam melebihi jika mereka menjadi hakim atas perkara kaum muslimin di negara mereka sendiri. Ikut dia lah. Tidak adil pada orang Islam pun ikut dia apabila dia di alih atas. Yang kedua, balik. Dan biar terimam hakim tu balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempatnya, merdeka. Yang kelimanya, lelaki. Nabi SAW bersabda, la yufliha qawmu walau abrahum imra'atan. Artinya tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari 1903 dari Abu Bakrah dan Ini benda yang penting sebenarnya. Kita lah mana pun mesti ada kekurangan wanita ni. Mesti ada sebab. Hakim ke, imam ke, ketua negara ke, dia lelaki lah. Menteri ke kalau boleh. Walaupun ada kata wilayah dipanggil apa, khas ke apa dia, ada setengah tu dia hanyalah wizarah yang tidak melibatkan kementerian yang tidak melibatkan
dasar lah. Dia kata tak. Tapi seboleh-bolehnya biar lelaki ketua dah. Dia ada kelemahan perempuan ni. Dia ada benda yang kalau kita perhati balik, dia ada benda lemah lah. Dia lebih lelaki lah. Walaupun setengah nak angkat wanita konon ni. Nak angkat wanita lebih-lebih. Sebenarnya kalau kita perhati pun, kita tengok lah dia di sekolah pun apa-apa. Di sekolah pun dia. Ya ada benda lah lemah kita tengok perempuan ketua wanita dia, mudirah sekalipun tak. Ada kita rasa ada kurang dia. Dia kena kemah lelaki-lelaki. Walaupun hampir sama kepimpinannya. Benda tu terbukti lah. Dia ada emosi sikit perempuan lah. Okey, hadirat Bukhari 4103 dari Abu Bakrah Da'um. Yang keenam, adil dipercayai. Ini kerana orang yang tidak adil tidak boleh dipegang kata-katanya dan orang yang pembohong tidak boleh dipercayai keputusannya. Orang adil. Kalau tak adil, tak boleh jadi ketua lah. Lelaki sekalipun lah. Dia kena bersikap adil. Jangan cantas pergi aku je. Dia kena bersikap adil. Yang ketujuh, menguasai hukum-hukum Al-Quran dan Hadis. Baik berupa ayat yang muhkamat, ayat yang masukh dan mengerti setiap hukum yang berhubung dengan Al-Quran. Dan sunnah. Yang boleh membantu pengkajian hukum dari dalil kedua-duanya. Dari Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana dia juga mampu memilih hujah yang lebih unggul ketika suatu permasalahan dianggap saling bertentangan. Bukan sahaja hakim. Yalah, hakim pun gitulah. Dia masalah kadang mahkamah syariah pun kadang-kadang hakim yang tidak kemah pun ada juga. Jadi kena mengkaji, membaca banyak-banyak, menguasai dia. Hukum-hukum fiqh. Khilaf ulama pun dia kena tahu, hujah pendalilannya kena tahu tak. Walaupun dia kata dia bukan untuk mufti, tapi dia kena kuasai tak. Terutama dia mahkamah syariah. Perbahasan fiqh pakai niqab, cadar ke, aurat ke, perbahasan kena meluas dah. Okey, yang ke-8, menguasai dalam ijma', iaitu hukum-hukum yang sudah disepakati ulama kaum muslimin sehingga tidak akan memutuskan perkara yang bertentangan dengannya. Ijma' menurut istilah para fuqaha dan ahli usul fiqh adalah kesepakatan seluruh imam mujtahid umat Islam dalam sesuatu masa terhadap suatu ketetapan hukum tertentu mengenai sebuah permasalahan yang tidak ada nas Al-Quran atau sunnah yang secara tegas memaparkan hukumnya. Al-Quran ada, hadis ada dah, tak boleh nak itu dah. Tapi kalau Al-Quran ada dah, hadis ada dah, cumanya kefahaman tu pelbagai. Tiba-tiba tak pelbagai ada masalah tu, sepakat. Tu panggil ijma' ni. Ijma' ni benda yang dalil ya tidak jelas mana dah. Tapi tiba-tiba seluruh umat Islam, mujtahid, bukan umat Islam lah, mujtahid umat Islam, tok guru fiqh umat Islam tu sepakat benda tu. Jadi dia jadi ijma'. Ijma' ni benda yang benda tak jelas pun jadi jelas lah, sepakat lah. Jika ijma' ini terjadi, maka ia diakui sebagai hukum syar'i yang mestilah diikuti dan tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin yang mengingkarinya. Meskipun ia seorang mujtahid dan berada pada masa yang lain, ia tidak boleh menjadikan ijma' yang sudah disepakati sebagai hukum pembahasan. Bahas lagi nak. Dan menggali kesimpulan hukum berbeza. Walaupun dia tok guru, tok fiqh setara mana pun, dia tidak boleh bercanggah. Macam tu, tak tahulah hukum rejam ni. Hukum rejam tu. Ijma' pun. Jadi, walaupun Dr. Yusuf Qaradawi sekali mana pun dah. Tak boleh benda tu khilaf sebab dia telah sampai bab ijma'. Ijma' kaum muslimin ni. Cumanya kalau kita kata takut ada masalah tertentu, kita perketatkan daripada perhukuman itu, mungkinlah. Tidak kita banyakkan timbul keraguan selagi tidak betul-betul jelas yakin dia. Supaya tidak jatuh hukum rejam kau, itu lagi kau lah. Dah. Tapi nak kata kau dia tak ada, kau dia payahlah sebab itulah jadi ijma' ni. Yang ke-9, menguasai masalah-masalah khilafiyah dalam Islam. Baik berupa khilafiyah pada masa sahabat, pada masa tabi'in ataupun pada masa imam mujtahid. Tentang permasalahan yang mereka persisihkan hukumnya agar ia benar-benar memiliki petunjuk yang lurus dalam memutuskan suatu perkara. Bila khilaf, kita mesti tahu supaya kita elok daripada tengoklah penghujahan dalil supaya berlaku adil lah. Mana nak berhenti ni? Okey, yang ke-10, menguasai tata cara ijtihad.
Tok Hakim ni pun dia kena tahu cara nak ijtihad. Yang ni tata cara mengambil hukum dari dalil syar'i dan metod kaedah penyimpulan hukum dari dalil tersebut. Yang ke-11 menguasai tata bahasa Arab. Iaitu memahami sastra Arab, tata bahasa huruf-hurufnya dan pembentukan susunan katanya, i'rabnya dan lain-lain, kerana ia adalah bahasa syariat Al-Quran dan Hadis. Jadi untuk menguasai kitab-kitab perbahasa fiqh, dia kena reti bahasa Arab. Kalau tidak, dia tak boleh ijtihad lah. Tak? Banyak yang salah lah ni. Nak baca kitab pun salah, nak faham makna kitab pun salah. Lepas tu, gitulah dah. Yang ke-12 menguasai tafsir Quran. Dalil dari 6 syarat terakhir ini adalah riwayat hadis riwayat Abu Daud 3573 dan lain dari Buraidah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qudatu thalathatun, wahidun fil jannati wa ithnani fil nar. Fa amma alladhi fil jannati farajulun 'arafa al-haqqa faqada bihi, wa rajulun 'arafa al-haqqa fajara fil hukmi, fa huwa fil nar, wa rajulun qada lin-nas 'ala jahlin fa huwa fil nar." Artinya hakim itu ada 3 jenis. 1 masuk syurga sedangkan 2 lagi masuk neraka. Apa yang masuk syurga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan perkara dengan kebenaran itu. Sedangkan hakim yang mengetahui kebenaran namun ia berbuat curang dalam memutuskan, maka ia akan masuk neraka. Dan hakim memutuskan perkara dengan tanpa ilmu, tanpa hujah, maka ia akan masuk neraka. Jadi di terakhir tu kena kuasai tafsir Quran. Dia kata negara dah. Negara kuasai hukum Al-Quran dan hadis, kuasai dalil ijma', kuasai khilafiyah, kuasai ijtihad, kuasai bahasa Arab, kuasai tafsir Quran tu. Negara berdasarkan dari Al-Quran ni, dia kena kuasai negara dah. Termasuklah menguasai tafsir Quran lah. Jadi tafsir Quran ni tidak ambil ikut suka kita dah. Dia kena tengok kaedah tafsir dan apa pandangan ulama-ulama tafsir. Barulah dia boleh faham nak ijtihad. Dalam kitab Al-Iqna' jilid 2 masalah 277 disebutkan hakim yang dapat dijalankan keputusannya adalah hakim yang pertama, iaitu tahu benar, ia tahu hujah kuat, ada bukti-bukti yang kuat dan ia memutuskan kebenaran itulah hakim pertama. Sedangkan yang kedua dan ketiga tidak diakui keputusannya. Hakim yang tak adil, curang, rasuah ke apa. Hakim yang ikut tanpa ilmu, tanpa hujah kuat, tanpa bukti pun dia jatuh hukum juga, masuk neraka juga dah. Memandai-bandai dah. Imam Bukhari ni 1919 dan Imam Muslim 1716 meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim memutuskan perkara setelah ia berijtihad dengan baik, lalu ia benar dalam memutuskannya, maka ia berhak memperolehi 2 pahala. Kalau betul 2 pahala dah. Dia dengan baik, ada kaedah dia, ada ijtihad dia, ada jatuh hukum tu dengan penuh ijtihad dah, penuh sungguh-sungguhan. Tiba-tiba betul, boleh 2 pahala. Jika ia memutuskan perkara setelah berijtihad dengan baik, lalu ia salah dalam memutuskannya, maka ia berhak memperoleh 1 pahala. Hakim ni dia usaha sungguh-sungguh ijtihad dengan baik dah. Salah tapi tak sengaja salah, tapi tetap boleh pahala dah. Itu dikaitkan dengan hakim selagi ulama ijtihad lah. Hadis di atas menerangkan bahawasanya hakim yang dibolehkan menjawab untuk memutuskan satu hakimnya. Dia ada pengalaman yang kuat lah. Dan seorang tidak akan memiliki kemampuan ijtihad kecuali jika mempunyai kriteria-kriteria yang tadi yang telah disebutkan tadi lah. Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 12 muka surat 13, para ulama menyatakan bahawasanya jadi ulama menyatakan, Imam Nawawi kata, ulama menyatakan bahawasanya kaum muslimin telah sepakat ijma' bahawa hadis di atas berlaku bagi seorang hakim yang alim, dia berpengetahuan dan memiliki persyaratan untuk memutuskan perkara, ya, penuh syarat dah. Cuma manusia ni adalah salah silap ni, walaupun dia ulama, walaupun dia alim ni. Oleh kerana itu, jika dia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala, iaitu pahala ijtihad dan pahala kebenaran keputusannya. Jika dia salah, maka dia memperolehi 1 pahala, iaitu pahala ijtihad. Adapun orang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim, maka dia tidak halal untuk memutuskan suatu hukum. Dosa dah. Jika dia memutuskannya, maka dia tidak memperolehi pahala apapun, bahkan ia berdosa dan keputusannya tidak diakui. Baik keputusan itu benar sekalipun ataupun salah. Kerana seandainya benar, itu hanyalah kebetulan, tidak disengajakannya, bukan berlandaskan hukum syarak,
hukum syar'i serta dia dianggap tetap bermaksiat dalam setiap hukum yang diputuskan. Baik benar maupun salah tetap berdosa juga. Semuanya bertolak, tidak ada satu pun yang boleh dimaklumi sebagaimana telah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud yang terdahulu. Okey, syarat yang 13 nak jadi hakim memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik. Dia dengar molek dengan baik, lihat baik lah. Walau buta tak boleh jadi hakim. Yang ke-14 boleh membaca dan menulis dengan baik lah. Yang ke-15 memiliki kemampuan hafalan kuat. Dia itu tidak mudah lupa sehingga mudah ditipu. Syarat ini meskipun mempunyai beberapa pertimbangan namun ia tetap dianjurkan. Persyaratan memiliki pendengaran yang baik agar ia boleh menyemak dan membezakan antara pengakuan dan bantahan. Penglihatan yang baik agar boleh membezakan antara saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan, dan antara penggugat dan tergugat. Kerana orang yang buta hanya boleh membezakan dengan suara dan suara boleh jadi mirip satu sama lain. Menurut pendapat yang lebih sahih, kemampuan menulis bukanlah syarat mutlak kecuali jika tidak mempunyai sistem penulis yang boleh dipercayai. Seorang hakim disunahkan untuk bertugas di tengah-tengah kota, di tempat yang terbuka untuk umum. Bukan tersembunyi dah. Sehingga mudah ditemui oleh orang-orang baik penduduk setempat maupun di pendatang. Mudah jatuh hukum tak? Biar orang tahu belakang, bukan senyap-senyap jatuh hukum dah. Dia juga disunatkan untuk tidak dijaga petugas yang boleh melarang orang-orang yang hendak mengadu ke permasalahannya padanya. Jadi supaya adil tu terbuka lah. Boleh mengadu dah. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Abu Daud 2948 dan Tirmizi 1332 dan lain-lain dari Abu Maryam Al-Azdi. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mawalahu Allahu azza wa jalla syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khalatihim fi waqrihim ihtajaba Allahu anhu duna hajatihi wa khalatihi wa faqrihi." Artinya barang siapa yang Allah titipi kekuasaan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, lalu ia menghindarkan diri dari keperluan hajat dan keperluan mereka, maka Allah akan menghindarkan diri keperluan hajat dan keperluannya. Sebenarnya hadis ni kita tentang pemerintah, bukan hakim kira dah. Tapi ada juga ulama yang kaitkan dengan hadis ni terhadap hakim. Tapi sebenarnya ia lebih pada pemerintah. Dia jadi pemerintah tiba-tiba nak jumpa dia pepayah, nak minta tolong pepayah dah. Belik-belik dah. Larilah dah. Lepas tu dia cari tempat lain. Dia tidak memudahkan urusan kaum muslimin sedangkan dia telah diamanahkan sebagai pemimpin. Tu hadis ni kira dah. Hadis riwayat Abu Daud atau Tirmizi dah. Hal ini jika keadaan tidak dalam keadaan penuh sesak sehingga memerlukan petugas yang mengatur proses pengaduan berjalan tertib. Tapi dia dikiaskan pada hakim jika dia boleh menyebabkan terganggu penghakiman yang adil lah. Seorang hakim tidak boleh bertugas dalam masjid. Maksudnya untuk menjaga kesucian masjid dari suara teriakan, kebisingan dan persisihan. Di samping itu dalam suatu pengadilan ada kalanya datang beberapa orang yang tidak boleh berdiam dalam masjid. Seperti wanita-wanita haid dan orang-orang yang tidak pantas. Tidak sepatutnya berlama-lama dalam masjid seperti anak-anak kecil, orang gila maupun orang kafir. Bolehnya lah ni tidak timbul lah dulu dalam masjid seboleh mungkinnya dua masjid kerana ada benda-benda begitulah. Sambung lagi ke tak? Okey, panjang pula. Okey, sekat tu dah dulu rasa tak? Kita bincang sampai 15 kriteria tak? Islam, bali berakal, berdeka, lelaki, adil, kuasai hukum Al-Quran hadis, kuasai dalil ijma', kuasai masalah khilafiyah, kuasai tata cara ijtihad, kuasai bahasa Arab, kuasai tafsir Quran, pendengaran dan penglihatan baik, boleh membaca nulis dan memiliki kemampuan hafalan kuat lah. Tu syarat hakim. Lepas tu dua orang bersekretar ke apa tu perbincangan panjang lagi lah. Sama mungkin panjang lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.